jujur walau rugi. Ini kisah sahabat Nabi SAW yang luar biasa jujurnya. Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu an. Dia nak beli seekor kuda. Penjual kata, 300 dirham. Jarir pun tengok dan dia kata sesuatu yang pelik. Dia cakap, nilai kuda ni lebih dari itu. Dan dia sendiri naikkan harga. Penjual terdiam. Jarir tambah lagi 500 dirham. Sampai penjual tak mampu berkata apa-apa. Ditanya, Wahai Jarir, kenapa kamu bayar lebih? Jarir jawab, aku telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk sentiasa menasihati kaum muslimin. Bagi Jarir, nasihat bukan hanya kata-kata. Ia adalah kejujuran. Walau nampak rugi di dunia, tapi untung besar di sisi Allah. Kata Imam Al-Khattabi dalam penjelasannya terhadap hadis ini, terhadap kisah yang berlaku ini, nasihat ini adalah satu kata-kata yang mengungkapkan keinginan agar orang lain dapat kebaikan. Follow untuk banyak lagi kisah inspirasi Islam. Bacalah yang betul.